Peluang menziarahi Jabal Nur atau Bukit Cahaya, tempat turunnya wahyu pertama, bukan sekadar lawatan ke tempat sejarah biasa. Sebaliknya, menjadi medan renungan rohani kepada jemaah haji bagi menghayati nikmat terbesar umat Islam, iaitu Al-Quran. Pembimbing Ibadat Haji Tanah Suci Tabung Haji Dr. Muhammad Bakri Aziz Elias Sa'ari berkata, Jabal Nur yang terletak berhampiran Kota Mekah dengan ketinggian 642 meter dari paras laut itu membawa mesej mendalam yang wajar dihayati setiap jemaah haji, sekaligus memperkukuh pegangan terhadap ajaran Islam meskipun berhadapan dengan cabaran dalam kehidupan. Walaupun dia bukan syarat datang ke Mekah mesti daki Jabal Nur, tetapi pendakian kita itu pendakian yang memberi keinsafan kepada kita tentang betapa pentingnya Islam yang kita pegang dan agama yang kita pegang hari ini, dan begitu juga Al-Quran. Kita nak mengambil ibrah, nak ambil pengajaran daripada situ supaya kita jadikan dia sebagai satu penyuntik semangat kepada kekuatan iman kita, kekuatan Islam kita. Beliau berkata di puncak bukit yang sunyi itu terdapat Gua Hira, lokasi bersejarah yang menyaksikan penurunan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW menerusi surah Al-Alaq yang membuka lembaran baharu dalam sejarah ketamadunan manusia.